Sorotan berita setakat jam 2 petang, Rabu 3 Disember 2025. Mahkamah Tinggi mempersoalkan apa sudah berlaku kepada siasatan polis melibatkan kehilangan aktivis Amri Cik Mat dalam tempoh 6 tahun lalu. Dalam penghakiman penuh saman difailkan isteri Amri, Hakim Su Tiang Jo berkata, pihak polis dan kerajaan tidak pernah memberi jawapan sepanjang perbicaraan dan mahkamah juga mengambil maklum bahawa kerajaan Dr. Mahathir Mohamad pada 2019 telah menubuhkan pasukan petugas untuk meneliti penemuan Suhakam mengenai kehilangan Amri dan Pastor Raymond Koh. Sebuah NGO anti rasuah menggesa larangan sepenuhnya surat sokongan dalam urusan perolehan kerajaan bagi mengelakkan ketirisan selepas Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendedahkan di Dewan Rakyat semalam bahawa beliau menerima surat daripada Exco Terengganu dan Kelantan yang meminta kelulusan projek tertentu. Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia Jais Abdul Karim berkata tindakan itu secara langsung adalah satu bentuk campur tangan politik dan melampaui garis merah ditetapkan dalam Perkeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2.4. Parti Tempatan masih menguasai pentadbiran negeri menerusi komposisi ahli kabinet dengan Gabungan Rakyat Sabah menjadi tunggak utama dengan 8 wakil termasuk Ketua Menteri Haji Jinor, kata penganalisis Syahrudin Awang Ahmad. Beliau berkata penguasaan itu memperkukuh naratif keputusan utama kerajaan negeri didorong agenda tempatan bukan parti luar seperti dibangkitkan susulan pelantikan Wakil Rakyat Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Gesaan DAP mahu mempercepat agenda reformasi susulan kekalahan besar pada PRN Sabah Sabtu lalu. Risiko dianggap sekadar gula-gula politik jika tidak disertai tindakan konkret, kata penganalisis. Romzi Ationg dan Bilche Bala dari Universiti Malaysia Sabah berpendapat tempoh 6 bulan terlalu singkat untuk melaksanakan perubahan besar dan memulihkan keyakinan rakyat terutama pengundi Cina. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.